Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai kepada jiwa-jiwa pejuang-pejuang kemerdekaan. Sebab itu kalau kita melihat balik bagaimana pejuang-pejuang yang ada pada hari ini yang telah menyebabkan negara kita ini merdeka selama 68 tahun. Apa datangnya? Dari mana semangatnya? Dari mana nuansanya itu datang? Kekuatan itu datang sudah tentulah daripada perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok saja Tok Janggut. Orangnya tu kalau tengoknya keding je. Sebab tu tuan-tuan, orang keding-keding ni jangan main-main. Nampak je keding, tapi kalau dibuka bunga dia tak tertangkap kita. Bunganya tu, itu orang keding. Tok Janggut ni dikenali orang yang keding. Orang kampung, orang tengok tu, orang kata selenga je rupanya. Macam mana Datuk Mak selenga Cuba. Selenga ni macam mana gaya? Saya pun tak tahu. Orang kata selenga. Orang Perak kata selenga. Macam mana rupa selenga saya pun tak tahu. Tapi diibaratkan tak macam tak kerti apa lah. Tu. Apa kata Tok Janggut. Janggutnya pun putih. Orang tengok macam orang biasa je. Tapi bila British ingin melakukan satu perkara yang tidak baik kepada negara dan cap nak merampas hak-hak penjajah pada waktu itu, nak rampas hak-hak kita, nak ambil cukai-cukai, ambil suka hati je, cukai kuda je, menyebabkan orang kampung yang bercucuk tanam, pisang, padi, semua benda nak kena ambil. Dahlah itu je hasil yang ada. Tapi kalau siapa tak boleh membayar cukai, maka akan dirampas hak-haknya. Jadi Tok Janggut ni tengok dia daripada situ, daripada orang kampung, duduk di Kelantan, tengok satu orang kepada satu orang, kampung ke satu kampung, dirampas hak-haknya, dia terus berjuang sehingga diacukan pistol, tembak dia berani tembak macam mana pun dia ke depan. Itu Tok Janggut sampai dia mati dengan tembakan tersebut. Lalu apa penjajah buat waktu itu? Penjajah buat pada waktu itu, ambil dia dan gantung dia di kampungnya, di sebuah kampung di negeri Kelantan. Gantung dia. Kalau siapa, kata penjajah, siapa yang lawan kami, kamu akan jadi macam Tok Janggut. Itu yang mereka hina kepada Tok Janggut. Tapi hari ini kita mengenang Tok Janggut seorang perwira